Capital A berhak memenuhi semua syarat peraturan dan keperluan pihak berkepentingan bagi pemindahan operasi penerbangannya kepada AirAsia Group sekaligus membuka laluan untuk keluar daripada status Nota Amalan 17 atau PN17 menjelang hujung tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif Tan Sri Tony Fernandez berkata langkah itu menandakan fasa terakhir proses pemulihan syarikat selepas pandemik COVID-19 dengan sasaran menyelesaikan keseluruhan penyusunan semula sebelum 31 Disember. Capital A juga telah memperoleh kelulusan daripada semua pihak berkepentingan dan surat komitmen penempatan persendirian bernilai RM1 bilion bagi AirAsia-X selain menyelesaikan isu peraturan di Thailand. Selepas penyusunan semula, AirAsia Group akan menghimpunkan 7 syarikat penerbangan jarak dekat dan sederhana di bawah satu rangkaian serantau menggunakan pesawat Airbus A321neo dan A321XLR bagi meningkatkan kecekapan operasi. Capital A pula akan menumpukan kepada 5 cabang bukan penerbangan berpotensi tinggi iaitu ADE, Teleport, AirAsia Move, Santan dan AirAsia Next dengan rancangan menambah jumlah pesawat daripada 255 kepada lebih 600 dalam tempoh 10 tahun serta meningkatkan penumpang tahunan kepada 155 juta dan memperluas destinasi kepada 175. Ready to take your golf game to the next level? Join the Bridgestone ASEAN Amateur Open 2025 and stand a chance to win 5 amazing hole-in-one prizes, including a brand new Mazda CX-30. Don't miss out. Register now at bridgestoneasianamateur.com.